一个没有爱，可别人先出什么去 soup，是口就 break 过 chocolate，是的 sauce bill a chat kayanun，tapi candy kakrepet，ane perlu cuba semuanya. Saya akan mula. Apa yang sedang berlaku di sini? Ia adalah ikan yu coklat. Andy, bagaimana dengan kamu? Saya ada benda yang sama dan ia kelihatan hebat. Saya mahu jadi yang pertama. Mari kita cuba. Nampak macam coklat. Menggigitnya. Wah, ia memang sedap. Saya memang mahu lebih. Sedap, 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 sedap. Oh, jerung saya hilang. Adakah kamu sudah melihatnya? Kembalikan ikannya saya. Tunggu, itu milik saya. Saya buat dalam cabaran. Pulangkan semula. Oh, itu lebih baik. Tidak mungkin. Adakah kamu makan ikan yu? Bagaimana kamu boleh lakukan ini kepadanya? Mimpi ngeri. Kamu adalah raksasa. Mari pulang, Sharky. Hah? Tapi ini milik saya. Mereka pelik. Andy, bolehkah kamu? Ini dia, kawan. Dan sekarang kamu boleh pergi dulu. Tidak, awak. Baiklah, mari kita lihat sebuah pembesar suara muzik. Andy, bagaimana dengan kamu? Mari kita lihat. Pembesar suara juga. Apa yang patut saya lakukan? Andy, cuba punya awak dulu. Tidak, kamu akan pergi dulu. Batu, kertas, gunting, tembak. Baiklah, kita seri. Idea lain, kita akan melakukannya pada masa yang sama. Sedap. Britney, adakah kamu terkena renjatan elektrik? Itu mimpi ngeri. Tapi saya ada pembesar suara coklat dan ia sedap. Britney, saya akan cuba tolak dia, saya rasa. Oh, Andy, betapa menjijikkan. Saya ada topi dan ia kelihatan seperti coklat. Wah, saya juga ada topi, tetapi ia sedikit berbeza. Baiklah, silakan mulakan dahulu. Ya, kelihatan lezat dan baunya luar biasa. Mari kita coba. Oh, ini luar biasa. Sangat lezat. Adakah kamu akan beri sedikit kepada saya? Oh, kamu sangat tamak, Britney. Saya juga ada topi dan saya akan mencubanya. Nampak sedap, tidak berbau apa-apa. Ia nyata dan menjijikkan. Wah, apa yang berlaku? Ia bersinar. Ia memang ajaib. Wah, saya ada pelangi gula-gula. Dan ini adalah yang paling saya suka. Saya terkejut. Saya perlu makan semuanya. Kamu akan makan semua ini sendirian? Saya ada idea. Apa? Tiada apa-apa? Oh, ayolah. Sirap coklat. Dan terlalu banyak. Bagaimana saya hentikan ini? Oh, di mana butangnya? Saya dilitupi coklat. Rambut saya, solekan saya, pakaian saya. Semuanya rosak. Ambil gula-gula kamu. Tunggu, ini milik saya dan saya akan membukanya sendiri. Oh, tidak. Lipas. Tunggu. Adakah itu coklat? Itu pelik. Britney, hanya kamu yang boleh buat begitu. Kamu takut dengan coklat. Apa-apapun. Ia coklat dan ia membuat saya gembira. Saya boleh makan semuanya. Nah. Andy, periksa milik kamu.
tiada apa-apa. Itu pelik. Britney, apa yang patut saya buat? Apa? Oh, tidak. Ambil ya. Ia di atas kepala saya. Apa yang perlu dilakukan? Saya tahu. Tunggu. Ini akan berjaya. Britney, jangan bergerak. Oh, terdapat begitu banyak bintang. Oops, itu bukan saya. Britney, saya minta maaf. Saya ingin membantu awak. Ya, saya paham. Saya akan buang lipas ini sendiri. Dan kamu perlu makan sekarang. Apa? Tidak. Kamu tiada pilihan, Andy. Gigitlah. Baiklah, ia sangat menjijikkan. Saya akan muntah. Kamu kena buat. Saya sedang perhatikan kamu, Andy. Baiklah. Brittany, tunggu. Mari kita kira pada masa yang sama. Dia tertipu. Oh, tidak, Wami. Saya nak tukar. Shh, jangan cakap sepatah pun. Baiklah, buka. Oh, tunggu. Saya akan cuba dulu. Saya akan guna penyepit. Mie yang sedap. Saya suka. Dan saya sangat lapar. Brittany, di mana adab kamu? Saya tak boleh berhenti. Ia sangat sedap. Mie yang hebat. Giliran kamu. Selamat menjamu selera kawan. Mari kita cuba. Saya sangat lapar dan saya tidak pernah makan mie coklat sebelum ini. Sedap, Andy. Boleh kongsi? Tidak pernah. Sedap. Satu idea. Mari kenakan Andy. Saya ada pembakar dan saya boleh cairkan mie coklat, dear. Wah, ini pasti akan buat dia marah. Itulah yang saya buat kepada orang tamak, Andy. Kamu akan belajar bagaimana untuk berkongsi mie saya. Oh, aduh. Tunggu, satu idea. Saya boleh minum seperti coklat panas menggunakan straw. Sedap. Oh, dia jumpa jalan keluar. Ya, adakah kamu benar-benar fikir kamu akan merosakkan segalanya untuk saya? Tidak mungkin. Saya tak sabar nak buka Brittany. Ayo, wah, emas. Saya akan hubungi awak semula. Kami ada emas. Betapa hebat. Saya terkejut. Andy, tolong. Saya mahu jadi yang pertama. Mari kita lihat sama ada ia coklat atau sebenar. Menggunakan jari saya. Tanda coklat. Bau macam lembu. Wah, menakjubkan. Ia coklat. Saya sangat gembira. Sedap. Andy, ini memang giliran kamu sekarang. Hebat. Mari kita lihat. Aduh, gigi saya. Apa? Ia tercabut. Tak mungkin. Saya tak ada 2 gigi lagi. Ia memang bukan coklat. Brittany? Andy, apa yang salah dengan gigi kamu? Baik. Ya? Adakah kamu mahu sedikit? Tidak. Ini hanya untuk saya. Kamu sangat kelakar. Itu tidak mengapa. Saya ada idea. Saya akan ambil emas dan bawa ke kedai. Hello, saya ada emas. Wow, saya tak pernah lihat emas sebanyak ini sebelum ini. Ya, dan saya perlukan semua gula-gula yang anda ada untuknya.
Sudah tentu. Ada cukup untuk 1 beg penuh gula-gula. Tunggu sebentar. Saya akan sediakan semuanya. Terima kasih. Ini dia. Terima kasih. Baiklah, mari kita nikmati. Brittany, lihat apa yang saya ada. Saya dapat membeli gula-gula dengan semua emas itu. Dan bukan hanya beberapa keping, tetapi 1 beg penuh. Bagaimana ini boleh berlaku? Ia mungkin kerana saya bijak dan saya ada idea yang bijak. Mereka malah beri saya sirap coklat. Saya harap saya juga boleh mencubanya. Wah, Andy, awak sudah naik berat badan banyak. Sedap. Tiada yang tinggal. Hanya pembalut.